Malaysia tuh krisis air loh, sampai pemerintahnya bilang untuk kurang-kurangin minum air. Loh kok bisa? Yang El Nino bakal jadi makin parah. Godzilla El Nino akan menghancurkan Malaysia, akan membuat kekeringan di mana-mana, dan teman-teman jadi saksi. Dalam 3 bulan ke depan, bendungan-bendungan air yang ada di Malaysia levelnya bakal kering di bawah 20%. Di titik itu, gue yakin akhirnya mereka merasa sadar. Betul ke Malaysia yang kaya dengan hutan tropika ni sedang menuju krisis air yang teruk? Atau ini sekadar salah faham dan berita sengaja dibesar-besarkan? Sebanyak 34,000 akaun pengguna di 4 jajahan di Kelantan dijangka mengalami gangguan bekalan air. Ia susulan kebocoran paip air mentah di Sungai Bagan yang menjejaskan operasi loji rawatan air LRA Merbau Condong di Machang. Air Kelantan Sendirian Berhad EKSB dalam kenyataan pada Rabu memaklumkan kebocoran pada paip air mentah jenis mild steel bersaiz 600 mm itu menyebabkan LRA Merbau Condong tidak dapat beroperasi pada kadar pengeluaran normal. Menurut kenyataan itu, gangguan bekalan air membabitkan kawasan di Jajahan Machang, Pasir Putih, Kota Baru Selatan dan Kota Baru Timur. Kerja pembaikan akan dimulakan pada Khamis bermula jam 9 malam dan dijangka mengambil masa antara 24 hingga 36 jam untuk disiapkan. Bekalan air dijangka pulih seawal petang Jumaat atau Sabtu ini. AKSB menambah pihaknya akan menggerakkan lori tangki serta lori air kontrak bagi membantu pengguna yang terjejas sepanjang tempoh pembaikan. Selain itu, operator air dari beberapa negeri lain turut memberikan komitmen untuk membantu penghantaran lori tangki air ke kawasan terjejas, khususnya ke premis kritikal seperti hospital, pusat dialisis, penjara dan asrama institusi pengajian tinggi. AKSB turut memaklumkan pengguna sudah dimaklumkan lebih awal tentang gangguan berkenaan menerusi sistem Infoblast oleh AKSB Careline menerusi talian 15777. Hari ini, kita akan bincangkan realiti sebenar di sebalik bekalan air Malaysia. Untuk faham puncanya, kita kena tengok balik insiden tular yang berlaku di utara tanah air, iaitu di Kedah dan Pulau Pinang. Sungai Muda ialah nadi utama air mentah bagi Pulau Pinang. Lebih 80% air terawat dekat Pulau Pinang berpunca dari sungai ini. Tapi, pada Mei 2023, pintu kawalan automatik di baraj Sungai Muda mengalami gangguan sistem teknikal. Pintu baraj terbuka secara tidak sengaja dan air sungai mengalir keluar ke laut tanpa kawalan. Dalam masa beberapa jam saja, paras air drop daripada 2 meter ke bawah 1 meter. Loji tak dapat pam air mentah, lalu sistem terhenti secara mengejut. Impaknya apa? Lebih 1 juta pengguna terputus bekalan air secara tiba-tiba. Bila orang panik dan tak tahu bila air akan pulih, berlakulah panic buying. Dalam video tular itu, ada sebut yang pemerintah minta kurangkan air. Adakah maksudnya rakyat tak boleh minum air? Sebenarnya, kenyataan asal daripada Ketua Menteri Pulau Pinang ialah menggesa rakyatnya mengurangkan penggunaannya sebanyak 20% secara keseluruhan, bukan suruh tahan dahaga. Sebab apa? Kerana pada waktu tersebut, paras empangan air hitam cuma mampu bertahan sekitar 120 hari jika cuaca panas berterusan tanpa hujan. Tahu tak korang? Purata rakyat Malaysia guna sekitar 220 hingga 250 liter air sehari per individu. Angka ini jauh lebih tinggi berbanding cadangan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, iaitu 160 liter sehari saja. Malaysia memang agak boros guna air. Selain kegagalan teknikal, ada satu musuh utama lagi, cuaca ekstrim dan perubahan iklim global. Bila fenomena El Nino melanda rantau Asia Tenggara, kadar curahan hujan berkurangan dengan mendadak dan suhu meningkat tinggi. Empangan utama dekat negeri seperti Kedah, Perlis dan Johor kerap mencatatkan penurunan takungan sehingga melepasi paras amaran. Bila empangan kering, sektor pertanian terutamanya tanaman padi di Jalapang Padi Kedah terjejas teruk dan risiko catuan air harian kepada kawasan perumahan menjadi semakin tinggi. Tapi jujurnya, krisis air di Malaysia bukan hanya salah cuaca semata-mata. Malaysia ada isu domestik yang berlarutan berpuluh-puluh tahun. Pertama, isu paip tua. Banyak paip bawah tanah di Malaysia dah berusia puluhan tahun.
menyebabkan kadar air hilang sebelum sampai ke rumah pengguna mencapai tahap tinggi di sesetengah negeri. Kedua, isu pencemaran sungai. Bila kilang tidak bertanggungjawab membuang sisa toksik ke dalam sungai, loji rawatan air terpaksa dihentikan serta-merta demi keselamatan masyarakat. Ini selalu jadi dekat Selangor dan Johor. Kesimpulannya, adakah Malaysia sedang krisis air secara menyeluruh? Jawapannya tidak, tapi Malaysia sentiasa terdedah kepada risiko krisis bekalan air jika pengurusan tidak ditingkatkan dan cuaca panas berpanjangan. Sebagai pengguna, langkah paling mudah ialah belajar berjimat cermat dan elakkan pembaziran air harian. Apa kata korang pula? Cuba komen dekat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke channel VTV untuk lebih banyak video menarik. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye!